beberapa posisi dan masih muda lagi. Tapi satu benda yang Assalamualaikum dan selamat datang kembali ke Hisham Football Talks. Hari ini kita nak kupas perkembangan terbaru pasaran perpindahan bola sepak Eropah. Fokus utama William Saliba, Real Madrid dan juga beberapa nama yang tengah panas yang dipantau oleh kelab-kelab besar Eropah. Jom kita mula. Nama William Saliba memang dah lama dalam radar Real Madrid, tapi awal ni daripada beberapa sumber mengatakan bahawa peluang Real Madrid nak dapatkan Saliba musim ni makin tipis. Sebab apa makin tipis? Sebab Arsenal pandang Saliba bukan sekadar pemain biasa, dia antara tonggak utama dalam sistem pertahanan Arteta. Sekarang pun Arsenal tengah berbincang untuk bagi satu kontrak baru yang lebih lumayan dan jangka panjang kepada Saliba ini. Real Madrid pun dah nampak situasi ini, jadi mereka pun beralih fokus pada sasaran lain seperti Dean Hudson yang semakin hampir menyertai Real Madrid. Tapi kita jangan salah sangka, Saliba tetap kekal sebagai salah satu impian jangka panjang Real Madrid. Kalau Arsenal berjaya ikat dia dengan kontrak baru, habislah cerita untuk musim ini. Tapi kalau tak, jangan terkejut kalau Real Madrid main dengan tawaran yang lumayan. Lepas Saliba pula, muncul pula nama pemain pertahanan muda Jordan Hato. Pemain muda Ajax ni tengah jadi bualan terutamanya dekat England. Dua kelab besar, Chelsea dan Liverpool, tengah pantau rapat pemain ini. Apa yang buat Hato ni special? Dia back kiri versatile, boleh main beberapa posisi pertahanan dan juga masih muda. Tapi satu benda yang kita kena tahu juga, Ajax ni bukan jenis senang untuk lepaskan player bakat muda mereka. Lebih-lebih lagi yang penting macam Hato ni. Chelsea dan Liverpool pula tengah cari plan B selepas Dean Hudson menyertai Real Madrid. Dan sekarang Hato jadi calon utama seterusnya. Langkah seterusnya kita kena tunggu dan tengok Ajax sedia lepaskan Hato ataupun tidak. Nama lain yang kekal panas dan untuk posisi pertahanan ialah Mark Guehi. Chelsea dah lama minat pemain Crystal Palace ni, termasuk Newcastle juga memantau pemain ini sejak Januari lagi, dan kita juga tahu yang Guehi ni adalah bekas pemain akademik Chelsea. Dan tahun bulan Januari yang lalu, Palace tak nak langsung buka pintu rundingan untuk Chelsea mendapatkan Guehi semula. Mereka nak Guehi ni stay lah dekat Crystal Palace. Chelsea pula buat keputusan recall balik Trevoh Chalobah ke skuad utama yang sebelum ini dipinjamkan ke Crystal Palace. Tapi nama Guehi masih dalam radar Chelsea. Situasi dia sekarang, kontrak sampai tahun 2026. Belum ada tanda-tanda nak sambung kontrak dengan Crystal Palace. Dan juga terdapat beberapa kelab lain pun dah mula intas seperti yang saya kata tadi. Contohnya Newcastle United. Musim panas ni mungkin masa yang sesuai untuk Guehi buat langkah baru di dalam karier bola sepak beliau. Alright, itu saja dulu untuk update pasaran perbincangan yang saya boleh kongsi kali ini. Jangan lupa tekan like, share dengan kawan-kawan bola hampa semua dan subscribe Hisham Football Talk supaya hampa semua tak terlepas berita panas perpindahan dunia bola sepak. Terima kasih sebab luangkan masa. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum. Bye.